Ma bu'ithu, dan sesungguhnya lah dibangkit akan aku jadi rasul. Allah lantik aku jadi nabi, jadi rasul tu apa antara kerja? Hal kadaku mualliman, yang mengajar. Makna Allah bangkit aku jadi rasul ni untuk ajar manusia. Lepas pada tu summa adala ilaihim, kemudian berpaling menuju ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilaihim, kepada mereka itu, kepada haula al-muallimun, mana kepada majlis yang kedua tu. Wa jalasa ma'ahum, dia paling pergi kepada majlis yang kedua, dia duduk berserta. Nak yak mulia majlis taklim ni. Sebab tu sekaligus ya, bila kita ingat begini, waktu sekaligus ketika duk mengajar ni mau ganggu ke apa tu, kadang-kadang nak berhenti je tu. Jadi rasa pun tak ada apa-apa, biasa rasa begitu. Kalau tengok besar ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi majlis zikir, majlis ada pun majlis ni duk mengajar. Aku diwakilkan aku mengajar. Mana ni sifat aku mengajar. Tengok, daripada dia tak tahu Allah Ta'ala wahyu pada dia bukan? Lepas dia suruh menyapa. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Kan? Bila Ta'ala beritahu ke dia, selalu dia baca. Dia ajar. Sabit sifat dia juga. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Tu latih jawab dia jadi rasul. Apa dia? Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Itu sifat dia, taklim, mengajar. Apa tengok sini beliau temu dua orang jelis. Dia kata ini ada minta ke Allah, dia berdoa satu kebaikan, permohonan, dia minta permohonan kepada Allah. Tu terserah pada Allah. Jika Allah nak beri, beri, tak beri, tak beri. Adapun mereka ini ada mengajar. Sungguhnya aku dibangkitkan aku mengajar. Lalu tu yang ambil putusan pergi duduk di tempat majlis mengajar. Tengok dia. Allah ni umat dia pergi pilih duduk situ. Ayat kelebihan majlis mengajar. Sebab itulah apa ni bila kita mengajar kita cuba nak ditenang. Hormat pada majlis antara lain. Sebab tu kalau ada gangguan kadang-kadang jadi habis. Tu dia. Itu